Okay geng, hari ni kat Kahum kita projek Honda City ni nak buat casing OEM yang baru. Ini pakai 12.3 inch. Ini dia punya casing. Player pakai ni 12.3 inch audio work. Nanti kita tengok. 360 kita dah pasang dah, ngam dah. Sama juga. Ini tak ada lane wash punya. Kalau ada lane wash, casing dia ada lane wash lah. Kereta ni yang memang projek kita untuk Honda City. Ada power boot lagi. Sensor depan dah buat. Next ada blind spot original. Tu pattern dah. Itu projek kita ni. Ini yang lama. Ini yang baru. Ada jam kat tengah. Alamak. Okay, tengok fitting plug and play saja. Masuk dari atas, slide ke bawah. Dah siap. Kita pasang ni, kita tengok balik. Semua senang. Macam ekot jadi. Okey, sudah hidupkan kereta. Tengok. Sama-sama tengok. Ini semua pakai tengok first time ni. Aduh. Memang champion. So tak ada block. Still besar lagi gap. Audio work. Kita pergi calibrate pula. Jam 12.47. 12.47. Boleh. Signal boleh. Dia sudah set. Oi. Alamak. Alah. Silap. Copy balik. Manual punya. Mantap ke? Semua ada. Navi apa? Navigation lah. Radio tukar ke K350 lah. Boleh juga. Okey juga. Try. Next. Boleh. Back boleh. Home. Boleh. Back boleh. Navy boleh. Radio tu jadi 360 lah. Set up dulu lah. Okey. Dia cantik lah. Ini besar screen. Okey, calibrate. Calibrate. Ramai orang buat sekejap kan. Okey geng, dah siap. Cun juga. Interface audio work ni pun boleh tahan cun. Tengok. Sini pun boleh tekan balik dah. Sini pun ada juga. Senang lah, orang sebelah pun boleh control. Lepas tu 360 dah siap calibrate. Tu besar 360 ni. Sama juga setting. Semua ni boleh set lah. Car mode zoom ke radar ke semua boleh. Macam biasa. Macam selalu. Cuma ni besar screen. Lagi cantik lah. Pasal ni duduk sini shock sikit kan. Shock. Macam ni. Okay, check sensor, tengok auto trigger ada tak. Ada. Belakang pun sama, ada indication. Okay, nampak. Lepas tu speak boleh guna balik. Go to Kuala Lumpur. Okay. Ini pun boleh home balik. Team nak tukar pun boleh. Team, tekan setting. UI ni boleh tukar. Ada banyak lagi ni. Korang kena download dekat App Store. Ini dia kat sini pula. Dia kan kat bawah. Ini pun cantik. Ni nanti boleh install TPMS lagi. Nanti kita try lah TPMS. YouTube split screen pun boleh buat. Buka map. Lagi buka YouTube. Tekan ni. Buka lah apa yang korang nak buka.
Monitor mana ni. Boleh split screen. Nampak? Memang mantap, memang cun. Lagi, apa lagi? Dah berat. Ni mesti lah. Reverse. Tu, reverse trajectory mesti gerak. Okay. Jam berfungsi, aircon sejuk macam biasa. Boleh guna, tak ada masalah. Oh, mantap. Tutup. Sama, ini boleh tutup lah. Aircon indication ni korang boleh pergi setting, tutup. Okay, kalau nak on 360 boleh tekan radio ni lah, sebab kita assign dia sebagai 360. Nampak? 360 tu. Tu, boleh gerak. Mesin. Memang lain. Dah ada 360. Kereta ni nanti next blind spot original kita try masuk kat Honda City. Casing tak dapat buat lagi. Dah siap casing, kita try lagi. Ada button yang akan menyala. Dia soal lampu lah. Maksudnya kalau lampu kita on, dia nyala lah. Okay, bila kita off lampu, okay, so dia akan jadi kita padam lampu. Button kereta contohnya. Volume down. Okay, boleh. Volume up. Masih lagi boleh. Kita tekan source, masih lagi boleh seperti biasa. Okay, ni kita buat full screen dah. Kalau nak tengok Netflix ke apa ke, ni saya pakai Iki punya apps. Kita boleh set dia jadi full screen. Okay, dah full screen, dah full screen dah. Dari hujung ke hujung. Kita pergi home lah. Okay, so movie masih lagi berjalan di background lah.